Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang membentuk Al-Quran dari segi struktur? Hari ini, kita akan lihat kitab suci ini dari sudut yang berbeza. Bukan melalui tafsirannya, tapi melalui angka-angka yang membina rangkanya. Jom kita mulakan pengembaraan nombor ini. Jadi soalan besarnya, kalau kita pecahkan Al-Quran kepada komponen-komponennya, nombor apa yang kita akan jumpa? Inilah yang kita nak rungkai sama-sama, satu demi satu. Baiklah, kita mulakan dengan yang paling asas. Di bahagian pertama ni, kita akan tengok blueprint atau plan seni bina Al-Quran. Angka-angka ni, bayangkanlah ia sebagai tiang dan rasuk yang menyokong keseluruhan kitab. Jom kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, kita ada nombor 114. Ini ialah jumlah surah atau bab dalam Al-Quran. Cuba bayangkan ia macam 114 buah buku yang berbeza dalam sebuah perpustakaan agung